Dah. Okay. 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 Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua murid-murid. Salam sejahtera. Kenapa tak bangun? Kenapa tak bangun? Bangun. Okay, jawab salam. Waalaikumsalam, cikgu. Boleh duduk. Terima kasih, cikgu. Arwan kenapa tak semangat ni? Tak ada mood, cikgu. Tak ada mood, kenapa? Tak makan lagi? Tak lapar. Okey. Memandangkan cikgu pun tak tahu mood masing-masing. Boleh tak yang situ itu siapa nama dia tu? Norifa, cuba sila bangun dulu. Okey. Nampak tu? Ni. Pilih satu. Melambat. Okey, lambai dekat cikgu. Okey. Tu si Diana. Tak boleh. Lain. Astaga. Tepuk tinggi. Okey, mantap. Ni. Kita tak boleh sentuh Okey. Okey. Terima kasih. Bilal. Saya pilih tanda suka. Okey. Apa je? Okey. Suka. Arwan. Saya pilih terbaik. Terbaik, okey. Terbaik. Arwan. Okey. Last. Syahira. Melambai. Sama dengan si tu. Kenapa tak pilih? Tak boleh. Okey, jadinya hari ni cikgu akan ajar kamu semua berkaitan menulis. Menulis apa ni? ABT. Kenapa cikgu ajar kamu ABC? Supaya lagipun kamu pun baru masuk kelas kan? Baru masuk tahun 1. Jadinya kena pandailah menulis ABC dulu sebelum kita tulis perkataan. Cikgu. Ya. Parents saya sudah ajar ABC. Tak apa, kat sini kita belajar lagi, Pak. Boleh? Okey. Sebelum kita belajar menulis, kita nyanyi. Yes, kita nyanyi. Sekejap, sampai dia tak keluar. Itu yang selalu aku tengok dekat rumah kau. Okey, semua murid bangun. Situ je. Okey. Okey. Ni lagu ABC tau. Kita nyanyi sama-sama. Boleh? Semangat. Nana. D. Bagus. Si Arwan. Good. Ibeng. Siapa tahan?
Boleh ya? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Sebagai ABC, mari orang sekali. Okey. Okey, semua boleh duduk dah. Okey. Masing-masing dah kenal huruf ABC, betul? Betul. Okey, jadinya sekarang kalau dah kenal ABC, kita kena tahu cara menulis pula. Menulis ABC tu. Okey, jadinya pertama sekali cikgu akan ajar kamu macam mana untuk tulis ABC dengan mudah. Sekejap. Jadi cikgu dapat sini. Okey, nampak? Nampak. Sekejap. Tadi cikgu siap-siap dulu. Kenapa tu, Arwan? Cikgu, dia cari gaduh cikgu. Dia cari gaduh apa tu? Dia mengaduh saya cikgu. Arwan, jangan. Dia perempuan. Ya, bagi tangan. Ni, tolong cikgu tampal depan. Sini. Nampak yang belakang? Okey. Pertama sekali, cikgu akan ajar kamu bagaimana untuk tulis huruf ABC dengan mudah. Okey. Pertama sekali, nampak tak? Dekat setiap huruf ni ada nombor. Nampak. Ada nombor dan ada anak panah ke mana? Ke bawah. Setiap nombor tu ada anak panah dia, betul? Betul. Jadi pertama sekali, kita kena kenal pasti urutan nombor. Urutan nombor 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi, okey, contoh huruf A. A besar ni, nombor satunya di sini, betul? Betul. Anak panahnya ke bawah. Betul. Betul. Jadinya, ambil pen, marker ni, ikut je, sambung je. Terus ke bawah. Okey, faham? Itu satu. Itu nombor satu. Ada nombor 2 dengan 3. Buat benda yang sama juga. Sambung kasih bagus-bagus. Okey. Dah siap. Lepas dah buat ni, kamu buat yang ni pula. Yang kecil ni. Tapi ikut cara yang sama, langkah yang sama. Faham? 1. Lepas tu 2. Lepas tu 3. Okey, pandai? Pandai. Kalau macam tu, saya nak Syahira sambung. Cikgu buat yang A. Buat yang B. Arwan, pilih mana-mana satu. Nasi. Okey, boleh. Bilal. Bukan ke cikgu. Buat mana-mana. Right now. Ya, nak. Ya, nak. Tunggu jap. Tak. Saya tunggu jap. Kasih cantik-cantik. Anak, sedikit.
Okey, pandai. Buat semua, buat semua. Buat semua. Semua, ya. Hilal boleh, Hilal? Arwan? Macam tak cantik pula yang besar tu. Kalau ada salah ni, ada pemadam sini. Ambil. Cikgu dah. Okey, bagus. Boleh duduk. Syamira. Okey. Bagi pen. Okey. 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 Baik, dia bagi tahu. Bagus, bagus layak. Ni, sini. Sini, datang depan. Sampai. Boleh? Siap, bagi cikgu. Okey. Maaf. Sejuk. Kelas kita terlalu sejuk. Selesa cikgu. Okey. Hilal pun macam tak ada suara. Tapi ada ubat. Dah makan ubat semua? Tiada ubat. Ada ubat. Nanti cikgu bagi. Okey. Okey. Kau tidak sakit. Saya tidak pernah. Okey. Okey, terima kasih. Okey. Jadi semua dah pandai kan cara tulis huruf ABC? Ya. Okey. Sebelum tu cikgu nak uji macam mana betul-betul pandai ke tak? Okey, saya nak ni. Pertama sekali kita buat apa kalau nak menulis ABC tu? Kita kena tahu apa untuk yang kat sini? Urutan. Urutan apa? Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey, pandai. Okey, lepas tu ni. Lepas tu kita tengok apa? Lepas dah tengok nombor. Tengok anak panah. Okey, pandai. Anak panah tu ke mana ke mana? Okey, betul. Yang ke-3. Betul lah. Dua je. Dua je. Lepas tu kita sambungkan je ikut tu. Okey, faham Faham. Macam-macam dah pandai menulis, betul? Betul. Okey, sebelum tu. Okey. Lepas tu kita akan tahu tak mana A besar mana A kecil? Huruf besar mana huruf besar huruf kecil? Diana tahu? Ya. Okey. Yang lain tak tahu? Tak. Okey, kita bagi Diana cakap dulu. Okey. Yang huruf besar mana Diana? Yang A tu cikgu. Ya, yang A. Yang sebelah kiri tu Hmm. huruf besar. Okey. Yang sebelah kanan huruf kecil. Okey, pandai. Tepuk tangan untuk Diana. Okey, memandangkan yang lain tak tahu, cikgu ada kat sini. Cikgu ada flashcard tapi tak dipotong lagi. Tapi tak apalah, boleh je. Okey. Ni Hilal pas-pas dekat kawan. Sebelum tu bagi cikgu dulu. Sebelum tu okey, cikgu nak terangkan sedikit. Apa beza huruf besar dan huruf kecil? Senang je. Huruf besar Ya, besar. saiznya besar. Okey. Tengok. Ni huruf besar dan huruf kecil. Kalau kita nak bezakan, tengok saiz dia je. Saiz A ni besar kan? Jadinya dia merupakan besar. Ni yang kecil ni? Kecil. Okey. Ni. Inilah pula. Ini je pula. Ini. Siapa? Norifa. Maaf, cikgu lupa. Okey, ni. Huruf Besar. ni. Kecil. Okey, ni. Huruf besar. Huruf kecil. Hilal? Huruf besar, huruf kecil. Daya. Tunjuk mana huruf besar dan huruf kecil bagi huruf G. Bagi huruf G. Huruf F. F. Yang sebelah kiri huruf besar. Hmm. Yang sebelah kanan huruf kecil. Kenapa yang sebelah kiri huruf besar? Sebab yang sebelah kiri tu saiz dia besar. Saiz dia besar. Ya, betul. Okey, bagus. Okey, yang ni ada sampai L.
Nanti boleh pas-pas dekat kawan-kawan. Tengok mana banding data time. Mana huruf besar, mana huruf kecil. Arwan, kena sabar. Tak sabar nak belajar. Kena sabar. Tak apa. Si Hilal ni lembab-lembab sikit. Sabar. Okey. Okey, kena sabar. Okey. Okey, seterusnya. Dah. Sudah pandai. Okey. Memandangkan semua dah pandai, dah pandai tulis, dah pandai, dah kenal huruf besar dan huruf kecil, jadi cikgu ada tugasan untuk kamu. Okey, seorang ambil satu. Mana lah. Ambil satu, seorang ambil satu. Pas. Daya? Ambil ni. Kenapa tu? Kenapa tu Diana? Janganlah main. Dia tak nak bagi? Okey. Cikgu nak buat kapal terbang. Jangan buat kapal terbang. Okey, sekejap. Ada apa yang nak buat? Ni. Okey. Ni. Gatal takut. Janganlah gatal. Okey, boleh. Okey, belum, jangan tulis apa-apa dulu. Cikgu nak bahagikan tugasan. Kan kat situ ada berapa huruf? Cuba kira dulu. Mana tu? 24. Okey, Diana? Bagus, Diana. Betul. Okey. Sisi Norifa. 26. Pandai lagi duduk tepi. Okey. Hilal? Banyak sangat Hilal. Hilal nanti cuba kira balik. Okey. Arwan. Tadi dapat 27. 27? Cuba kira betul-betul lagi. 26 patutnya tu. Mungkin Arwan terkira yang tu, yang kecil. Saya kira ni gak cikgu. Kira yang ni je. 1, 2, 3. Okey. 28 tak lebih. 26 je. Okey, dengar cikgu. Diana. Okey, dengar. Huruf abjad ada 26. Tak ada tukar. 26. Semua 26. Okey. Bagus, pandai si Diana dengan si Norifan. Bagus. Bagus. Okey, terusnya. Setiap orang cantumkan 2 sahaja huruf. Boleh? Hilal buat ABC. Si Arwan buat CD. Syahira? Okey, Daya? Okey, Diana? Okey, cikgu bagi masa 2 minit je. Nak belajar. Kasih cantik-cantik. Kasih betul-betul. Kita aplikasikan tu. Kena ingat. Kita aplikasikan tu. Cikgu dah siap. Bagus. Okey, tunggu jap. Kita tunggu kawan-kawan yang lain. Tak ada hadiah, cikgu. Ada nanti. Nanti kita ada. Tunggu. Ada game nanti kita. Dah siap. Dari Tak baiklah cakap orang jelek. Syahira, jangan cakap macam tu. Kena kawan baik-baik dengan Arwan. Boleh? Kenapa? Dia suka membuli. Arwan jangan membuli lagi lepas ni. Okey. Daya dah? Belum, cikgu. Lambat lah awak. Yana, jangan kacau meja. Cikgu jangan kata saya. Saya nampak tu. Nanti saya denda Diana. Nanti jumpa polisi. Okey, dah. Okey. Bangun. Tunjukkan kepada cikgu. Okey, cantik. Alright. Good. Ini baru betul ni. Okey, mantap. Yo, tunjuk. Tengok. Tuh. Tengok Daya. Okey. Bagus. Okey. Orang KL memang bagus. Okey. Bagus. Okey. Lagi satu.
Cikgu ada lagi satu lembaga cepat. Banyaknya. Lepas ni, lepas kita jawab ni, kita main game. Boleh? Okay. Kalau siapa menang, ada hadiah. Ada hadiah. Ini hadiah bukan tipu-tipu. Betul-betul. Okey, ni bagus. Setiap orang satu. Rahsia. Okay. Boleh Diana. Semangat. Saya. Okey. Ni nak tulis nombor metrik. Okey. Okey. Untuk yang ni, nampak tak? Yang huruf dia bagi tu huruf apa? Besar ke kecil? Okey, jadinya cikgu nak kamu buat macam tadi juga, tapi pilih huruf lain. Dan pilih 2 huruf lain daripada yang tadi dan tulis huruf kecil dekat kotak yang disediakan. Senangnya. Dua huruf. Mana-mana. Cikgu nak tengok betul ke tak buat tu. Kalau tak betul, nampaknya tak faham. Okey. Cuba ingat macam mana buat dia. Okey. Syahira dah buat? Dah. Okey. Okey. Dah. Okey. Sudah. Tunggu Daya. Okey. Okey. Cikgu nak Daya bangun dan sebutkan huruf yang Daya pilih. Ada pilih huruf O dengan pilih huruf Tengok. Okey, betul. Diana. Saya pilih huruf F dan P. Salah tu. Diana. Tu M itu M besar ke M kecil? Belum belajar lagi huruf M. Tapi kan cikgu dah ajar cara-caranya. Tapi OM tak belajar Huruf M lagi. tak belajar lagi ya? Ya. Kita belajar sampai huruf L je kan? Betul? Okey, tak apa. Cikgu maafkan Diana. Oh, tak ada. Tak ada hadiah lah Diana. Okey. Ni,